Ya. Okey okey. Okey, jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampak tak video tadi? Kaum-kaum perempuan janganlah berkecil hati. Kadang-kadang korang cakap je sebenarnya dia take note tu sebenarnya dia dah 2 step ahead dari korang. Korang kena suruh buat ni. Sebenarnya dia dah ada solution dah untuk korang. Cumanya bila mau kepada hobi dia, betul-betul dia dengar tu, korang kena support dah sikit. Korang support dia dekat hobi dia, InsyaAllah diorang akan counter balik kat korang. Korang dengar, dia tengok dia punya hobi, dengar sekali apa yang masalah kat hobi dia tu. Kaum-kaum wanita cuba try support. Kita ni sebenarnya lelaki ni berlembut juga. Bila kita seronok korang support, kita dengar pula bebelan korang para isteri kat rumah. Jadi macam biasalah, kata nak support, kata nak suami yang mendengar, apa lagi, jom kita belikan diorang kasih. Jom kat mesej.